Kiriman SMS yang saya terima banyak ni minta maaf lah kalau tak sempat saya bacakan semua. Yang ni dari pendengar kita, katanya Kisi, kisah tentang lift ni memang seram-seram belaka. Dulu saya ada rumah lama saya lah, kata beliau ni betul-betul bertentangan dengan lift. Dan tak kali saya ni duduk di ruang tamu, saya suka tutup pintu. Nak-nak bila waktu malam, saya menonton TV, DVD ataupun berada di ruang tamu sedang duduk di sofa. Kata Kak Norma, ini kerana daripada sofa di ruang tamu rumah saya boleh nampak pintu lift A yang menghadap bertentangan dengan rumah saya. Jadi bila pintu lift tertutup, orang keluar masuk semua boleh tengok. Sampailah satu malam ni, oleh kerana kejadian ini berlaku menghantui saya terus kalau malam nak duduk luar terpaksa tutup pintu tapi buka tingkap. Tingkap tak nampak sangat sebab tingkapnya sebelah atas. Jadi katanya yang menyeramkan, saya pernah ternampak seolah-olah penampakan makhluk pocong berdiri dalam lift rumah saya. Benda tu putih ke si? Putih berbalut-balut. Pada mulanya saya ingatkan ada orang tertinggal kapet ataupun permaidani lah yang disandahkan pada dinding lift tersebut. Bila saya perhatikan betul-betul, benda tu putih, sekali tengok dia bergerak Kisi, sama macam sidik tu Kisi. Saya angkat kaki, tutup pintu, matikan televisyen, terus masuk bilik. Kata Kak Norma. Terima kasih kembali. Tak tahulah jauh mana kebenaran. Okey, 669 11897.